Saya pun pernah pasang pelita dulu. Mesti tahu kan. Cantik memang cantik, tapi penat nak jaga, betul tak? Kena isi minyak lah, kena tengok api lah. Aduh, kadang-kadang tu kita kena tengok juga minyak tertumpah ke atau api terpadam kan. Dan cantik kejap, tapi risikonya banyak kita kena tanggung, betul tak? Sekarang ni kan, aku guna pelita dari Nolox je. Masih nampak macam pelita, tapi langsung tak guna api, tak guna elektrik. Of course lah, 100% guna solar. Siang cas sendiri, malam auto on. Menyala 7 hingga 8 jam tanpa perlu buat apa-apa. Cahaya dia pun warm-warm je, tenang je. Berkelip seakan api betul tau. Bila malam raya, laman rumah korang tu terus rasa tenang, kemas dan sangat eksklusif. Saiz splitter ni pula lebih besar, 10.5 cm. Memang nampak premium. Material ABS, tahan cuaca dan juga haba. Ada waranti dibagi setahun, rosak terus ganti baru. So, untuk korang, kalau nak rasa pelita raya tanpa susah-susah, tanpa bahaya, pelita solar Nolox ni memang pilihan yang paling logik. Pastikan brand Nolox, barulah beli.